Jadi segala persoalan Islam ajar pada kita guna akal fikiran yang fitrah, yang tidak dipengaruhi oleh segala apa. Ini dia ajaran Islam supaya manusia di muka dunia ni kira adik-beradik belaka, muka mai betul Adam belaka, dan kita kira ideologinya akidah satu, iaitu iman billah wal yaumil akhir. Kita ni Tuhan buat, bukan mak kita buat, bukan doktor buat, bukan tok bidan buat, Allah buat. Kalau kita buat, pandailah kita buat anak lelaki, pandailah kita buat anak puan, tapi kita nak anak lelaki tu biar anak puan, nak anak sehat tu biar cacat. Kalau teriak main, berapa artinya kita tak buat anak. Bila kita tak buat, bini kita tak buat, tok lelaki tak buat anak, tok bidan tak buat, apa dia buat? Takkan nak jadi sendiri. Tentulah Allah yang buat. Logik. Bila Allah buat kita, bila Allah buat mulut kita, buat kaki kita, buat putih padi kita, buat air kita makan, buat durian, buat apa berapa, maka memanglah berhak untuk disembahkan, untuk dipujakan, untuk diabdikan diri kita kepada Allah. Ikut dia kata, kita kena turut, moga dia Tuhan kita. Ikut dia larang, kita kena berhenti, moga dia Tuhan kita.